Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berkaitan dengan saya lihat ramai sangat sebahagian dan juga ada komentar daripada entahlah nak sebut lecturer masyarakat ke, nak sebut sebagai jurnalis masyarakat ke, tak tahu apalah, tapi kadang-kadang semua orang nak being part of semua flotilla ni, semua nak cakap. Semua nak bercakap pasal semua flotilla, termasuk yang tak ada jalan cerita pun, yang tak ada ilmu, tak ada pengetahuan, tak ada pengalaman pun nak bercakap tentang semua flotilla ni. Bukan tak boleh, tapi kadang-kadang pastikanlah dalam keadaan kita bercakap itu, kita tidak mendorong kepada masyarakat bercakap dan memikirkan, maksudnya mendorong dan membuatkan masyarakat berfikir kepada ke arah negatif. Sebab saya lihat kadang-kadang, maaflah ada beberapa orang yang saya terlihat kurang bijak dalam membuat satu kenyataan. Mereka mengatakan, kenapa orang nak kena pergi ke Israel, nak pergi ke Gaza, pergi ke Palestin untuk hantar bantuan ke dan juga hantar misi kemanusiaan, sedangkan tahu kalau pastinya akan kena tangkap. Dah tahu dah kalau pergi mesti kena tangkap, kalau pergi tu mesti kena tidak dibenarkan masuk dan sebagainya. Kenapa buat macam perkara yang tidak mendatangkan akal fikiran, kenapa kena pergi juga. Ni saya nak bagi tahu ni kepada pensyarah masyarakat yang kadang-kadang bercakap ni hanya nak mendapatkan views, nak mendapatkan perhatian ni. Kadang-kadang tolonglah jangan buat satu statement yang bijak. Dia mudah je. Saya bagi tahu ni perkara mudah je kepada orang yang kurang bijak bercakap. Anak kita degil, anak kita degil. Tapi kenapa anak kita degil, kita tetap berikan nasihat, kita tetap berikan sokongan pada anak kita, kita tetap berikan peraturan kepada anak kita. Contohlah, anak kita berada dekat dalam satu lembah bukit. Lembah bukit ni kita tahulah, kalau kita pergi ni memang matilah kena bunuh. Mati kena bunuh. Ataupun dekat lembah bukit ni, kalau kita pergi, kita akan dimakan oleh buaya kan, apa-apa sajalah kan. Tapi kenapa kita tetap pergi ke lembah bukit itu, sedangkan kita tahu ada ancaman? Saya nak bagi tahu perkara paling mudah. Kadang-kadang bercakap dengan lecturer masyarakat ni, saya suka bercakap benda yang fakta tau. Saya suka bercakap benda yang mudah untuk diorang ni faham. Kadang-kadang takut diorang ni bebal sangat, jadi saya bercakap kadang-kadang biar saya bagi satu contoh perumpamaan yang dia boleh faham dengan jelas. Okey, engkau tahu anak engkau duduk dekat tebing bukit, tapi untuk melimpasi tebing bukit tu tiba-tiba ada buaya lah. Ada buaya dekat dalam sungai begitu. Tebing bukit tu, anak kau terlepas duduk, sampannya pergi, perahunya pergi ke tebing bukit. Tapi dekat sungai tu ada buaya. Kau nampak ada buaya berekor-ekor. Kalau kau jadi seorang bapa, engkau terjun tak untuk pergi selamatkan anak engkau dekat tebing bukit tu, walaupun ada buaya kat situ? Kepada pensyarah-pensyarah yang bijak yang bercakap dekat sosial media ni, engkau pergi terjun tak? Engkau turun tak dekat situ? Tak tahulah. Kalau aku sekalipun dan orang paling tak berani sekalipun terjun. Sebab apa terjun? Sebab anak kita lebih perlukan kita. Anak kita lebih sangat memerlukan pertolongan kita. Maka kita pun terjun. Kita terjun, kita tahu dah 99% kita akan dimakan oleh buaya, kita akan digigit oleh buaya, kita akan dibahan oleh buaya. Tapi kenapa kita terjun? Kenapa kita kena terjun? Sebab kita tahu anak-anak kita sedang melalui penderitaan yang mungkin dia tak mampu nak lalui derita. Jadi sebab tu kita terjun, walaupun kita tahu 99% hidup kita akan mati. Kita pergi. Tapi dengan izin Allah, tiba-tiba kita pergi terjun ke sungai itu, kita dapat melimpasi.
Ni yang saya nak bagi tahu. Itulah yang dinamakan harapan. Jadi kita terjun juga dengan harapan, ya Allah, aku mohon ya Allah, semoga aku dapat selamatkan anak aku. Maka kita terjun, tiba-tiba kita terjun, kita tak dapat melimpasi. Dengan keadaan kita pergi tu, sungai tu bawa kita ke arus yang berbeza. Akhirnya kita patah balik. Kita usaha demi usaha, sampailah kita berjaya. Kalau tak berjaya, kita mati dimakan buaya. Tapi kenapa kita buat juga? Kita bodoh ke kita nak buat juga? Tak bodoh. Tapi inilah dinamakan seseorang yang di sana itu menaruh harapan daripada kita, anak kita. Dan kita pula adalah harapan buat anak kita untuk sampai, untuk beri bantuan, untuk menyelamatkan. Kita tak pernah fikir pun kalau kita lepas ni nak balik macam mana. Kita tak pernah fikir pun. Yang penting lepas dulu, balik kan kita cerita lain. Betul tak semua manusia macam tu? Inilah dia. Kepada abang-abang, kepada pensyarah-pensyarah yang kurang bijak bercakap, yang kadang-kadang kurang berfikir bercakap, itulah dia sebabnya. Abang tak faham lagi Abang tak faham lagi. Jadi abang tak faham ke kenapa semua flotilla tu orang-orangnya pergi ke Gaza? Tak tahu Tak tahu Sebab mereka cuba usaha, berjaya tak berjaya soal nombor 2. Dan mereka mungkin pergi dalam fikiran, tak apalah, 99% aku tahu aku bakal ditangkap, aku bakal dipenjarakan, aku bakal dihukum, aku akan bakal segala-galanya lah. Tapi tak apalah, andai kata aku berjaya, ini adalah satu perjuangan dari diriku yang aku dapat. Okey, bila sampai dekat situ, belum tentu dia berjaya pulang, tapi sekurang-kurangnya dia dah berusaha. Sampai tak sampai soal nombor 2. Bila sampai pula, orang-orang ini tidak pernah memikirkan sama ada aku berjaya pulang ataupun tidak. Aku tak pernah fikir. Yang penting aku sampai dulu. Jadi apa yang terjadi kepada aktivis-aktivis, perjuang-perjuang Sumut Flotilla, sebahagian besarnya pergi dan sampai tak sampai. Kenapa tak sampai? Kerana disekat oleh tentera Israel, oleh Israel lanatullah ni, Zionis lanatullah ni. Jadi tak dapat. Tapi bila tak dapat, adakah mereka tidak digelar pejuang? Bang, ada ke orang biasa perang menang? Ada orang perang tak pernah menang pun ada. Tapi sesungguhnya dia di pandangan mata Allah itu, dia pergi berjuang. Yang kau tu hanya buka sosial media, kau tekan on, kau tekan on kau punya sosial media, kau tekan record, so kau bercakap benda, kau tak pakai otak, kau tak fikir macam mana diorang seharian, sehari demi harian mereka tinggalkan isteri, tinggalkan anak, tinggalkan ni, tinggalkan pekerjaan, pergi ke sana semata-mata untuk menunjukkan kasih sayang di antara umat Islam kepada saudaranya Islam, kasih sayang di antara manusia ke atas manusia. Jadi sebab tu, kalau boleh lah kan, kepada pensyarah-pensyarah sosial media ni kan, kau bila nak buat video, aku harap sangat-sangat aku mengharap sangat-sangat, saya mengharapkan sangat-sangat supaya korang semua ni jangan kerana sebab ini hari ini isu Sumut Flotilla tengah hangat, semua nak bercakap. Boleh nak bercakap, tapi bercakaplah tak soal sokongan, dorongan, pujian. Bukan apa. Sebab apa? Sebab janganlah kita mengecilkan hati mereka-mereka yang pergi berjuang, yang kita tak mampu. Ada orang tak cakap dengan saya, Zul Azmi kenapa tak pergi? Aku, kalau diizinkan oleh Allah, aku dah pergi dah juga. Kalau diizinkan Allah, aku dapat pelepasan untuk pergi. Ada orang nak bawa aku dah pergi. Tapi sebab Allah tak izinkan. Sebab tu saya nak bagi tahu kepada orang-orang yang tak tahulah, kurangnya tasawuf ke, kurangnya ilmu ke, kurang memahami syariat ke. Nak bagi tahu dengan korang, tak semua orang dipilih oleh Allah untuk sampai ke Gaza. Jadi mereka-mereka yang pergi ni pasti ada amalan-amalan yang tertentu, sesuatu perkara yang mereka lakukan sehingga Allah Subhanahu Wa Taala pilih dan angkat mereka. Dan mereka itu alhamdulillah nanti dekat akhirat dah ada jawapan. Pernah aku cakap, aku pernah pergi ke sana, aku pernah tapi tak berjaya lepas. Dan Allah Subhanahu Wa Taala tak pernah tanya pun dengan dia orang, kenapa kau tak lepas? Sebab Allah yang beri keizinan lepas tak lepas. Tapi Allah tahu kerana kesungguhan dia, niat dan kesungguhan. Sebab tu mereka-mereka yang pergi ini hanya bergantung kepada niat dan kesungguhan.
niat yang benar, kesungguhan yang benar, lihatlah mereka akan diangkat oleh Allah dan mereka akan mendapat pujian bukan di dunia saja tapi di akhirat. Jadi korang semua yang tak boleh nak buat, jangan sebab apa tau, jangan menjatuhkan orang yang sedang berjuang, jangan merendahkan orang yang sedang berjuang. Kalau kau tak mampu nak pergi berjuang, kau berdoa lah. Sebaik-baik iman ni adalah berdoa. Doalah kau kan. Tapi kalau tak boleh doa juga kan, sekurang-kurangnya kau diam lah kan. Tapi kau tak payahlah nak jadi kepala batu, kau nak pergi cakap, nak pergi ni, tak payah Bukan apa, sebab bila kau menjadi lecturer masyarakat, sebahagian kecil daripada masyarakat akan nampak satu idea yang lagi. Betul juga kenapa nak pergi atau kena tangkap bodoh lah diorang semua. Kenapa nak pergi? Nampak, engkau telah membuka ruang untuk orang bermaki hamun, engkau telah membuka ruang untuk orang berfikiran yang tidak baik, engkau telah mendorong orang untuk menimbulkan fitnah, engkau telah menimbulkan orang untuk menjadi, oh aku ada masa untuk berfikir benda ni betul ke salah diorang buat ni. Kenapa kau nak dorong orang untuk buka ruang kepada dunia kejahatan? Kenapa kau nak buat orang berfikir kepada benda yang buruk? Jadi aku bagi tahu dengan kau ni kan, bukanlah aku ni tak menyukai kau ke apa semua kan, tapi ada perkara yang kau cakap tu mungkin boleh benar lah, tapi ada perkara yang kau orang bercakap ni kadang-kadang pakailah otak sikit kan. Orang berjegang mata bang, nak pergi buat benda tu, nak pergi nak tak tahu hidup ke mati, buaya mana nak makan diorang semua kan. Siapa tak tahu? Siapa tak bagi tahu dengan aku? Siapa yang tak tahu orang Israel jahat gila? Siapa yang tak tahu kejamnya Israel ni? Siapa yang tak tahu? Kau pergi tanya dengan semua. Aku rasa kau pergi tanya dengan anak kau yang umur 6 tahun pun tahu. Kau tahu. Tapi hari ni, kalau orang-orang ini berani untuk pergi bermaksud, mereka ni ada persiapan iman dalam diri ni mereka. Kalau bukan orang Islam, mereka mempersiapkan diorang punya moral dalam diri mereka. Jadi apa yang kau ni tak boleh nak buat, yang ala sekadar kau pergi top up saya RM10, bayar kau punya GB 5GB, lepas tu kau buat video, kau cakap seolah-olah kau duduk kat medan perang. Kepala otak lah, berhentilah kau. Berhenti buat cakap macam ni. Percayalah saya cakap berhenti. Sekarang ni kita kekalkan kedudukan kita bersama barisan umat Islam dan kepada non-Muslim. Kekalkan misi kemanusiaan, kekalkan, sokong, bantu, doa, beri dorongan, cari pertubuhan yang benar-benar ikhlas menghantar bantuan kepada mereka, cari laluan yang benar-benar. Jangan, dan saya nak bagi tahu juga, janganlah pula ada yang ambil kesempatan waktu ni lah nak kutip sumbangan lah, nak kutip ni, kita dah ada dah. Tu yang saya tahu Sumut Flotilla punya tim, memang mereka menghantar bantuan, pergi melalui satu lorongan. Jadi semua bersatu. Kalau dapat himpunan kesumbangan bagi kepada satu pertubuhan yang memang kita tahu dia pergi dan dia hantar bantuan. Jadi janganlah ada yang ambil kesempatan kutip derma, pakai duit derma. Jangan ya. Jadi insya-Allah saya sebagai aktivis masyarakat, saya menyokong penuh kepada tim Sumut Flotilla dan mana-mana pertubuhan Yayasan Nur Jiwa yang lain-lain, dan siapa sahaja yang buat kerja-kerja kemanusiaan dalam membantu Palestin, Gaza, anak-anak Gaza. Teruskan ya. Jangan berhenti bercakap tentang anak-anak kita yang berada di Gaza, baik Muslim atau non-Muslim. Kita semua satu saudara. Ini adalah kemanusiaan. Allah SWT ada kata, hablum minallah, hablum minannas. Maksudnya, jagalah hubungan kau dengan Allah dan jagalah hubungan kau dengan manusia. Jadi insya-Allah semoga kita terus kekal dalam menyokong dan membangunkan dan jentiklah hati-hati manusia ini agar mereka mendapat hidayah dan melihat kepada apa yang disebutkan dalam Al-Quran, apa yang disebutkan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi insya-Allah kepada semua aktivis-aktivis di Sumut Flotilla, jangan rasa putus asa. InsyaAllah kita bersama anda semua, insyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.